Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis Barisan Juri yang arif, lagi beriman, penjaga masa yang cermat dan setia, para guru yang dihormati serta rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dan rahmatnya saya diberi peluang untuk menyampaikan syarahan saya yang bertajuk Adab dan Nilai Pemangkin Generasi Rabbani. Umum mengetahui bahawa dunia hari ini berkembang dengan begitu pesat dalam pelbagai bidang. Namun begitu, di sebalik kemajuan tersebut, kita semakin risau melihat kemerosotan akhlak dan nilai dalam kalangan masyarakat, termasuklah pelajar sekolah. Masalah buli, hilang hormat kepada guru serta lisan yang kasar semakin menjadi-jadi. Hal ini berlaku kerana manusia semakin melupakan pentingnya adab dan nilai dalam kehidupan seharian. Apa itu adab? Adab ialah tingkah laku atau perbuatan yang baik, sopan dan berakhlak mulia dalam kehidupan seharian. Ia merangkumi tutur kata, perbuatan dan sikap seseorang terhadap orang lain, diri sendiri, makhluk lain dan juga terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa adab dan nilai, ilmu menjadi tidak berkat dan hidup menjadi huru-hara. Oleh itu, untuk melahirkan generasi Rabbani, iaitu generasi yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia, maka adab dan nilai perlu dipupuk sejak kecil lagi. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 79. Walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani kerana kamu selalu mengajarkan kitab dan kamu tetap mempelajarinya. Hadirin budiman sekalian, hujah saya yang pertama adalah adab merupakan asas penting dalam pembentukan akhlak seseorang. Secara umumnya, adab bermaksud kelakuan yang sopan dan menghormati orang lain. Contohnya, seorang murid yang menundukkan pandangan apabila berbicara dengan guru dan mendengar dengan tekun ketika belajar menunjukkan adab yang tinggi. Sebagai bukti, Imam Malik pernah berpesan, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Ini menunjukkan bahawa seseorang yang beradab akan dihormati dan lebih mudah menerima keberkatan ilmu. Hadirin yang saya hormati, hujah saya yang kedua adalah nilai murni juga amat penting dalam membentukkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Secara khususnya, nilai murni merujuk kepada amalan yang baik seperti jujur, amanah, sabar dan bertanggungjawab. Oleh itu, jika nilai murni dipraktikkan secara menyeluruh oleh setiap ahli masyarakat, kita akan dapat mewujudkan persekitaran yang aman, tenteram dan penuh kasih sayang. Hadirin mulia yang saya hormati, seterusnya hujah saya yang ketiga adalah gabungan adab dan nilai. Inilah yang membentukkan generasi Rabbani sebenar. Sebagai penjelasan, generasi Rabbani bukan sekadar pintar dalam pelajaran, tetapi juga mempunyai sosial diri yang unggul. Sebagai contoh teladan, kita boleh melihat peribadi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Abu Bakar yang sangat lemah lembut dan pemurah, Sayyidina Umar yang tegas dan adil, serta Sayyidina Ali yang bijak dan sangat beradab. Mereka bukan sahaja bijak dalam urusan dunia, bahkan cermelang dalam urusan akhirat. Kesimpulannya, adab dan nilai
Adab dan nilai adalah asas penting dalam melahirkan insan yang beriman, berilmu, berakhlak dan seimbang dari sudut rohani dan jasmani. Maka kita sebagai generasi muda perlu menanamkan adab dan nilai sejak sekarang agar menjadi insan Rabbani yang disayangi manusia dan dirahmati Allah. Sekian sahaja syarahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.